Siapa sangka kelab gergasi La Liga pun gagal, menewaskan Johor Darul Ta'zim FC. Apa sebenarnya yang berlaku sehingga LFC buntu mencari gol? Jom kita bongkar aksi luar biasa Harimau Selatan, yang sekali lagi mencuri perhatian di bumi Sepanyol. Johor Darul Ta'zim, JDT-FC, sekali lagi membuktikan bahawa mereka bukan sekadar jago di pentas domestik, apabila berjaya mengikat kelab La Liga, LFC, dengan keputusan seri tanpa jaringan dalam aksi pramusim yang berlangsung di Alicante, Sepanyol, awal pagi Sabtu. Walaupun keputusan seri 0-0 mungkin kelihatan biasa di atas kertas, hakikatnya ia merupakan satu pencapaian yang cukup membanggakan buat Harimau Selatan. Berdepan pasukan yang bersaing di salah satu liga terbaik dunia bukanlah tugas mudah, namun anak buah Xisco Munoz mempamerkan persembahan penuh disiplin, berorganisasi dan berkeyakinan tinggi sehingga berjaya menafikan setiap usaha ELF untuk mencari kemenangan. Perlawanan ini merupakan aksi keempat JDT sepanjang siri jelajah pramusim mereka di Sepanyol. Selepas mengharungi beberapa perlawanan kompetitif menentang kelab-kelab Eropah, JDT terus menunjukkan peningkatan dari satu perlawanan ke satu perlawanan, sekaligus memberi petanda positif menjelang musim baharu. Sejak whistle permulaan dibunyikan, ELF tampil menguasai sebahagian besar penguasaan bola seperti yang dijangkakan. Berbekalkan pengalaman beraksi di La Liga serta kualiti individu yang tinggi, kelab Sepanyol itu cuba mengawal tempo permainan dan menekan benteng pertahanan JDT. Namun begitu, Harimau Selatan tidak mudah goyah. Sebaliknya, mereka menampilkan corak permainan yang tersusun dengan barisan pertahanan yang sangat berdisiplin. Setiap pemain memahami peranan masing-masing dan sentiasa berada pada posisi terbaik, bagi menutup ruang yang cuba dimanfaatkan oleh jentera serangan ELF. Ketua Jurulatih JDT, Xisco Munoz, menurunkan kesebelasan utama yang cukup mantap. Nama-nama seperti Arif Aiman Hanapi, Marcos Guillem, Antonio Glauder dan penjaga gol Andoni Zubiair diberikan kepercayaan untuk memulakan perlawanan. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman ini jelas memberikan keseimbangan kepada pasukan. Arif Aiman sekali lagi menjadi ancaman utama di bahagian serangan dengan kelincahan dan kepantasannya, manakala Marcos Guillem bertindak sebagai penghubung antara bahagian tengah dan serangan. Di bahagian pertahanan pula, Antonio Glauder mengetuai benteng pertahanan dengan cukup tenang. Bek tengah itu beberapa kali berjaya mematahkan percubaan berbahaya ELF, selain menunjukkan komunikasi yang baik bersama rakan sepasukan. Penjaga gol Andoni Zubiair juga tidak kurang hebatnya, apabila tampil yakin mengawal kawasan penalti serta melakukan beberapa tindakan penting, bagi memastikan gawang JDT terus kebal sepanjang perlawanan. Sepanjang babak pertama, ELF terus berusaha memecahkan kebuntuan menerusi beberapa gerakan pantas dari bahagian sayap. Mereka memanfaatkan kelajuan pemain sayap serta hantaran silang ke dalam kotak penalti, namun semuanya berjaya dipatahkan oleh benteng pertahanan JDT. JDT pula tidak sekadar bertahan, Harimau Selatan turut melancarkan beberapa serangan balas pantas yang hampir mengejutkan lawan. Pergerakan Arif Aiman dan rakan-rakan berjaya memberi tekanan kepada pertahanan ELF, sekaligus membuktikan bahawa wakil Malaysia itu mampu bersaing dengan pasukan berkualiti dari Eropah. Keputusan seri tanpa jaringan pada penghujung babak pertama, jelas menggambarkan keberkesanan taktikal yang diterapkan oleh Xisco Munoz. Para pemain mematuhi setiap arahan dengan penuh disiplin dan berjaya mengekang kekuatan lawan. Memasuki babak kedua, ELF meningkatkan intensiti permainan. Mereka melakukan beberapa pertukaran pemain, bagi menambah tenaga baharu dalam usaha mencari gol pembukaan. Tekanan tersebut hampir membuahkan hasil, apabila ELF berjaya menolak bola ke dalam gawang JDT pada awal separuh masa kedua. Sorakan penyokong tuan rumah bergema seketika kerana menyangka pasukan mereka akhirnya mendahului. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama.
Pengadil, selepas mendapat isyarat daripada penjaga garisan, membatalkan jaringan tersebut kerana pemain Elk didapati berada dalam kedudukan offside ketika gerakan itu berlaku. Keputusan tersebut memberikan kelegaan besar kepada JDT, yang terus mengekalkan fokus sehingga tamat perlawanan. Walaupun Elk terus melancarkan serangan demi serangan, benteng pertahanan Harimau Selatan kekal utuh. Disiplin yang dipamerkan sepanjang 90 minit, menjadi antara faktor utama kejayaan JDT mengelakkan kekalahan. Setiap pemain bekerja keras membantu rakan sepasukan, sama ada ketika bertahan mahupun melakukan transisi menyerang. Bagi Xisco Munoz, keputusan ini pastinya memberikan banyak petanda positif. Sebagai jurulatih yang cukup mengenali bola sepak Sepanyol, beliau berjaya menyediakan pelan permainan yang berkesan bagi menghadapi kelab yang memiliki kualiti tinggi seperti Elk FC. Walaupun perlawanan ini hanya berstatus aksi persahabatan, intensiti yang dipamerkan kedua-dua pasukan jelas menunjukkan mereka mengambil peluang ini dengan serius sebagai persiapan menghadapi musim baharu. Lebih penting lagi, keputusan seri ini meneruskan rekod positif JDT dalam siri pra-musim mereka di Sepanyol. Sebelum ini, Harimau Selatan turut mengikat kelab Scotland, Rangers, dengan keputusan 2-2 dalam satu lagi aksi yang mendapat perhatian ramai. Selain itu, JDT juga telah berdepan beberapa pasukan Eropah lain bagi menguji kemampuan sebenar skuad mereka. Pengalaman bertemu lawan yang memiliki gaya permainan berbeza, dijangka menjadi bekalan penting apabila musim kompetitif bermula nanti. Bagi para penyokong JDT, persembahan ini memberikan keyakinan bahawa pasukan kesayangan mereka berada di landasan yang tepat. Walaupun masih terdapat beberapa aspek yang boleh diperbaiki, terutama dalam penyudah serangan, kemampuan bertahan menentang kelab La Liga adalah sesuatu yang cukup membanggakan. Prestasi ini juga membuktikan bahawa jurang antara JDT dan beberapa kelab Eropah semakin mengecil. Dari sudut organisasi permainan serta disiplin taktikal, Harimau Selatan kini bukan lagi sekadar pasukan yang mendominasi Liga Super Malaysia, malah semakin dihormati dalam kalangan kelab luar negara. Selepas mengharungi 4 aksi pra-musim yang mencabar, JDT tidak mempunyai banyak masa untuk berehat. Harimau Selatan dijadualkan turun sekali lagi menentang sebuah lagi kelab dari Sepanyol, UD Castellonense. Perlawanan tersebut akan berlangsung pada awal pagi Ahad, 26 Julai 2026, di venue yang sama iaitu Alicante. Aksi itu dijangka menjadi satu lagi peluang buat Xisco Munoz, menguji kombinasi pemain serta memberikan minit permainan kepada beberapa tonggak lain, sebelum musim baharu bermula. Secara keseluruhannya, keputusan seri tanpa jaringan menentang Elk FC merupakan satu lagi pencapaian positif buat Johor Darul Ta'zim dalam siri jelajah pra-musim mereka di Sepanyol. Walaupun berdepan lawan yang memiliki reputasi besar dan dihuni pemain-pemain berkualiti tinggi, Harimau Selatan berjaya membuktikan bahawa mereka mampu bersaing menerusi disiplin, semangat juang dan organisasi permainan yang tersusun. Sekiranya momentum ini dapat diteruskan dalam baki aksi pra-musim dan dibawa ke musim kompetitif nanti, tidak mustahil JDT sekali lagi akan muncul sebagai pencabar utama di pentas domestik, serta memberi saingan lebih hebat dalam kejohanan peringkat Asia.